Jangan lupa masa itu DAP sebahagian daripada kerajaan mereka. Ada Tuan Eng buat, ada Anthony Long buat. Alam kita marah-marah mereka tak buat benda ni. Dia tak ada mempunyai kuasa veto dan eksekutif untuk bertindak kepada anda. Akhirnya sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim yang waktu itu hanya, saya ingat belum lagi ada pilihan raya audition, belum lagi, betul kan? Enggak, belum. Dia hanya suami kepada Datuk Seri Wan Azizah binti Wan Ismail, timbalan Perdana Menteri Malaysia. Sampai ke telinga dia. Ini kami semua pimpinan dia bagi tahu. Datuk Seri Anwar pergi jumpa Tun Mahathir. Betul ke? I dengar you nak haramkan UMNO melalui KDN. Wah, you ni sayang sangat Syahid dengan Najib. Dia bagi tahu dengan Datuk Seri Anwar, you sayang sangat Syahid dengan Najib. Dia kata, Tun, ni ahli kat bawah banyak tak tahu. Tun, cukuplah kita dah kalahkan UMNO, kita dah kalahkan PN, now kita berkuasa. Tapi mengharamkan UMNO bukan jalan yang baik. Sebab parti ini, dia kata, you are from that party, I am from that party. UMNO telah banyak berjasa kepada orang Melayu dan negara ini seluruh rakyat secara keseluruhan. Itu pesan Anwar pada Tun. Tun tetap kata, no, you don't interfere, you do not interfere. Sebab dendam dia kepada UMNO terlalu besar. Akhirnya seminggu lepas tu Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali bertemu dengan Tun dengan satu ugutan. If you insist, you tetap nak haramkan UMNO. Datuk Seri Anwar masa tu bukan nak pertahankan UMNO. Jangan masalah faham, bukan nak haramkan UMNO ni, bukan nak pertahankan UMNO ni sangat-sangat. Dia dah kalahkan kita. Tapi masa PRU yang ke-14, Datuk Seri Anwar ni tak ada kempen. Dia di mana masa tu? Masa PRU yang ke-14, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kat mana? Penjara Sungai Buloh. Datuk Seri Anwar bukan berkempen, tak ada. Dia di dalam penjara. Dia tak ada yang orang cakap dulu minyak RM1.50 itu pilihan raya yang sebelum-sebelum ni, bukan PRU 14. PRU 14 dia dalam penjara. Perancangan politik kotor ni dia tak terlibat. Dia dalam penjara hanya berharapkan PH menang untuk dia boleh mendapat pengampunan. So dia tak ada sentimen, dia bukannya nak pertahankan sangat, tetapi dia kata tindakan mengharamkan UMNO ini akan membahayakan PH. Sebab orang Melayu ada sensitiviti yang tinggi kepada parti UMNO. Cuba kalau tuan-tuan tanya orang Melayu, cuba tanya orang Melayu, kalau tanya 10 orang, ada 5 yang undi UMNO, tanya dia kenapa dia undi UMNO. Dia akan jawab, inilah parti yang boleh jaga negara, rakyat dan terbukti berjasa pada semua rakyat. Itu jawapannya pasti. Tanya lagi 5 orang, kenapa undi PH? Apa jawapannya? Marah UMNO. Betul? Dia tak akan kata, ini yang atas pagar, dia tak akan kata, saya yakin PH akan jadi kerajaan yang baik waktu zaman Tun Dr. Mahathir. Tidak. Jadi tuan-tuan, bila Anwar kata jangan UMNO ni diharamkan kerana dia akan membangkitkan kemarahan orang Melayu, Tun Mahathir pun tak peduli masa itu. Apa ugutan yang Anwar buat? Kalau you haramkan UMNO, DAP, PKR dan Amanah akan keluar daripada Pakatan Harapan. Lompat soal-soal. Jadi dia kata, Tun Mahathir bila dengar ugutan itu, Tun Mahathir maka tidaklah terjadi UMNO diharamkan dengan izin Allah juga, maka parti ini hari ini masih lagi presidennya menjadi timbalan Perdana Menteri kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Masih lagi Allah angkat darjat parti.